Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah hari ini adalah sesi akhir bagi program Kelab Membaca Tafsir Al-Azhar untuk bulan Ramadan, ya. InsyaAllah kita akan rancanglah untuk program-program seterusnya macam yang saya dah maklumkan dari awal. Kemungkinan kita akan pecah kepada dua. Satu sesi sama ada mingguan ataupun 2 bulanan secara percuma. Itu satu. Dan mungkin juga beberapa bulan sekali kita akan buat program ataupun siri berbayar untuk fokus dan khusus surah-surah tertentu sesuailah dengan apa nama beberapa siri perbincangan dan seumpamanya, ya. InsyaAllah kita rancang macam mana tidaklah membebankan tuan-tuan sehingga boring, dan tidak juga membebankan kami selaku penganjur. Kita santai tapi tetap mengekalkan mendapat intipati, intisari dan juga fawaid, faedah-faedah daripada tafsiran Buya Hamka terhadap uh, Al-Quran yang sedang kita lakukan sekarang lah, insyaAllah. Baik, tanpa buang masa saya terus kepada perbincangan semalam, ya. uh, Dikhawatiri tidak selesai pada hari ini, maka saya teruslah kepada sambungan perbincangan semalam. Kita berhenti di ayat yang keempat daripada surah Al-Qadar yang Buya Hamka terjemahkan ataupun cenderung memilih terjemahan sebagai kemuliaan Al-Qadar, walaupun mungkin sebahagian daripada pentafsir lain, contohnya Syekh Abdullah Basmih, mungkin memilih ketentuan ataupun penentuan, ya, dan seumpamanya. Jadi setelah empat ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya telah kami turunkan dia pada malam kemuliaan. Kemudian ditanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan sudahkah engkau tahu apakah dia malam kemuliaan itu? Kemudian dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih utama daripada 1000 bulan. Masih berbaki beberapa hari ini, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Inilah intipati utama pada malam Al-Qadar itu, malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihi salam, ar-ruh di sini, iaitu Ruhul Amin, Ruhul Qudus, turun bersama. Bukan ruh di sini, ruh yang mati. Nanti akan diterangkan, adik. Dan antara kerja ataupun perkara utama adalah biizni rabbihim min kulli amr. uh, para malaikat ini diizinkan oleh Allah dengan membawa apa hal-hal, perintah-perintah yang sedia ada ataupun perintah-perintah Allah Ta'ala uh, tentang perkara-perkara yang khusus ada tertentu pada malam tersebut. Dan di akhirnya disudahi dengan salamun hiya hatta matla'il fajr, menjelaskan bahawa sejahteralah dia sehingga terbit fajar. Dan di sinilah nanti para ulama akan, sebahagian ulama termasuk Buya Hamka, mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu tidaklah sebagaimana yang difahami oleh sebahagian orang sebelum ini, bahawa ia berlaku momen-momen tertentu, minit-minit dan saat-saat tertentu sahaja pada malam itu, melainkan berdasarkan ayat ini, salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga fajar, sejahteralah dia sehingga fajar, yakni bermaksud Lailatul Qadar itu sesuai dengan takrif malam, iaitu masuknya waktu maghrib
sehingga terbitlah fajar waktu subuh. Jadi sepanjang malam itu sebenarnya berlakunya uh, malam Lailatul Qadar itu ataupun Lailatul Qadar. Baik. Jadi pada akhirnya ketika membahaskan tentang ayat salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah dia sehingga terbit fajar, maka kata Buya Hamka rahimahullahu taala, dalam ayat ini bertambah jelas bahawa malam itu adalah malam salam, keyword dia salam, yang juga menjadi perkataan kepada Islam. Ha? Islam juga berasal dari salam lah. Ya. Itu sejahtera, selamat, berbahagia dan seumpama. Malam sejahtera, malam damai, malam sejahtera, malam damai, sejahtera bahasa Sanskrit. Dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, kerana Lailatul Qadar khususnya kepada baginda dulu. Sebab ada malam itulah beliau, yakni Rasulullah SAW, diberi pengertian mengapa sejak beberapa waktu sebelum itu dia mengalami beberapa pengalaman yang ganjil. Beberapa lama sebelum penurunan wahyu di Gua Hira, ia membawa Rasulullah beruzlah di Gua Hira tu, berkhalwat seorang diri di Gua Hira. Rasulullah melalui peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman personal yang ganjil lah. Antaranya adalah dia merasakan mimpi yang benar. Dia mendengar suara di dekat telinganya sebagai gemuruh bunyi loceng. Mulai pada malam itu terubat hati manusia utama itu. Dan ini berlakulah antara yang Rasul lalui sebelum terima wahyu. Dia ada perkara-perkara pengalaman-pengalaman yang pelik, tidur, ada bunyi-bunyi dan seumpamanya. Dan itu pastilah pada peringkat awal meresahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah turunnya jawapan yang hakiki bila beliau sallallahu alaihi wasallam, bila baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira beruzlah, sehinggalah didatangi oleh Jibril alaihi salam, sebagaimana yang kita bincang semalam. Ya, bagaimana kita baca semalam bahawa dalam kes ini Buya Hamka ada sedikit khilaf bila menyatakan bahawa uh, Rasulullah melihat Jibril dalam rupa yang asal di dalam Gua Hira, tapi yang lebih tepatnya bukan di situlah. Tidak. Bagaimana Jibril yang besar itu 600 sayap, yang satu sayapnya meliputi minal masyriq wal maghrib, daripada timur ke barat, boleh muat dalam Gua Hira. Yang tuan-tuan pergi buat umrah tu biasa adalah dibawa untuk pergi tengok ataupun ziarah Gua Hira. Baik. Mulai malam itu terubat hati manusia utama itu, yakni dia dapat jawapan lah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sekian lama merasa diri terpencil dalam kaumnya kerana perasaannya yang murni, sudah sejak kecilnya tidak menyetujui menyembah berhala, dan tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam memuja patung-patung dari batu dan kayu itu sejak kecilnya. Allah Taala jaga Rasulullah antara dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian, baginda terselamat ataupun bersih daripada walaupun satu ritual yang kecil yang menghala kepada kesyirikan kepada Allah Taala. Dan sudah sejak mudanya hati kecilnya tidak menyetujui adab-adab buruk bangsanya. Eh? Pada malam itulah terjawab segala pertanyaan dalam hati, terbuka segala rahsia yang muskil selama ini. Itulah malam damai, malam salam, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar esok harinya. Ni. Ini penting. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bujamkan begitu. Di waktu itu sebab pada malam itulah dipisahkan segala urusan yang penuh hikmah, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, iaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus Rasul, ayat 5, menandakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi mengetahui, ayat 6. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, 5, 6 menjelaskan situasi salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dia panggil, kalau dalam kaedah tafsir, tafsir Quran bil Quran, tafsir al-ma'thur. Kategori tafsir al-ma'thur iaitu tafsir yang pertama Quran bil Quran. Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Inilah contohnya.
Buya Hamka telah menukilkan surah Ad-Dukhan ayat 4 hingga 5 untuk menjelaskan ayat 5 surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera tu apa dia? Sejahtera kerana Rasulullah uh, apa nama? Pada malam itu dipisahkan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian urusan besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus Rasul pada malam itu, rasmi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu dan penyampai wahyu terakhir, sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi mengetahui. Ya. Jadi tafsir ini biasanya ada tiga dalam kitab-kitab ulumul Quran. Ada bil ma'sur, eh, bil ma'thur, ma'thur, athar, daripada perkataan athar, bil ra'yi. Ra'yi ini apa nama? Intelek. Ra'yi yakni pemikiran ataupun uh, intelek ataupun akalah. Eh? Ini bil isyari. Tiga. Bil maksur ni pula terbagi kepada tiga. Bil maksur yakni bersama dengan sumber-sumber yang jelas lah, yang ditinggalkan daripada generasi Rasulullah dan para sahabat. Bil ma'thur, athar para sahabat, peninggalan para sahabat, yakni qaul ataupun pandangan mereka dan seumpamanya. Jadi bila sebut tafsir bil ma'thur, ini tafsir bermaksud yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dulu. Kemudian tafsir yang kedua, yang paling faham Quran ini adalah Rasulullah, tafsir bil hadis, yakni sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang paling faham Al-Quran selepas Rasulullah adalah para sahabat. Maka tafsir dengan athar, yakni apa nama, qaul tinggalan sahabat-sahabat. Eh? Ini tiga kategori tafsir yang utama. Sebab itulah bila saya sebut tempoh hari Dr. Wan Jiwan Hussein baca tafsir Al-Azhar, dia tak rasa bahawa tafsir ini, tafsir Al-Azhar ini adalah tafsir per se. Dia lebih kepada refleksi, ulasan, apa nama, perbincangan, tadabbur lebih itu. Eh? Sebab kalau tafsir betul dia kena ikut metodologi ini. Dia kategori bil ma'thur, bil ra'i' atau bil isyari. Cuma dalam tafsir Al-Azhar ini, sebagaimana saya maklumkan dalam sesi pertama, guru saya, Profesor Dr. Mustafa Abdullah, yang mengkaji tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridha, yang juga menjadi pengaruh utama dalam tafsir Al-Azhar ini, mengatakan bahawa tafsir Al-Azhar ini dalam kategori tafsir Al-Islahi, tafsir reformis, tafsir dalam kategori islah dan tajdid. Begitulah. Kerana sesuai dengan gerakan Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridha dan juga guru mereka Jamaluddin Al-Afghani yang dikenali sebagai mujaddid ataupun reformis, apa nama, muslih, yang melakukan islah pada zaman moden, dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya kita masuk kepada perbincangan yang lebih panjang lebar dan khusus, dengan keterangan tiga ayat Lailatul Qadar ditambah dengan ditambah dengan ditambah tiga ayat pembuka dari surah Ad-Dukhan, teranglah bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah malam mula turunnya Al-Quran. Malam mula turunnya Al-Quran. Bilakah malam Lailatul Qadar itu? Al-Quran telah menjelaskan lagi di dalam surah yang kedua, iaitu Al-Baqarah ayat 185, dijelaskan bahawa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ah, di antara yang hak dan batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan pemisah, yakni pemisah ataupun Al-Furqan, pemisah lah, penjelas, pemisah antara hak dan batil. Ya. Tetapi menjadi perbincangan panjang lebar pula di antara ahli-ahli hadis dan riwayat, bilakah malam apakah yang tepat Lailatul Qadar itu. Sehingga di dalam kitab Al-Fathul Bari,
syarah pada Sahih Bukhari daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Usqalani ni. Al-Asqalani. Asqalan daripada dekat Palestin, Asqalan. Yang terkenal itu disalingkan beliau tidak kurang dari 45 qaul. Tu dia. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam syarah kepada Fathul Bari Sahih Bukhari, apabila membicarakan tentang uh, ulama pandangan tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar itu, Al-Imam ataupun Al-Hafiz, kenapa Al-Hafiz Ibn Hajar ini? Al-Hafiz gelaran yang diberikan kepada mereka yang hafal 100,000 hadis sanad dan matan. Ha? Kalaulah Al-Imam Bukhari digelar sebagai Al-Imam, ataupun Al-Imam lah, ketua bagi segala muhaddithin, ya, Amirul Mukminin fil hadis, bahkan gelaran Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhari ni nama gelaran, nama kampung dia Bukhara, pergi duduk pergi belah-belah Rusia ini kan. Nama sebenarnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Eh? Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini jauh daripada zaman Imam Bukhari, tapi dia telah mensyarahkan antara syarah yang paling masyhur pada Sahih Bukhari, ya. Dan Imam Ibnu Hajar digelar sebagai Al-Hafiz, kerana kedudukannya dalam bidang hadis yang begitu sekali tinggi, antara gunung ilmu dalam bidang hadis, sehingga digelar sebagai Al-Hafiz. Dalam kitab-kitab hadis kita sebut berkata Al-Hafiz, qala Al-Hafiz, yakni itu biasanya merujuk kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya. Minimum untuk menjadi Al-Hafiz itu adalah menghafal 100,000 hadis secara sanad dan matan. Sanad, the chain of narrator, segala nama-nama perawi an itu dihafaz secara tidak bercampur aduk mudharib antara satu sama lain, jelas belaka, dan juga matannya dihafal dengan begitu jelaslah. Itu technicality dan kehebatan saintifik dalam ilmu hadis sebenarnya, yang jarang lagi sebahagian besar daripada kita didedahkan, ya. Kerana ia cukup teknikal. Sebab tu sebahagian mereka dalam bidang selain daripada hadis tak berapa memberi perhatian dan minat, kan. Nah, itu satu kekurangan yang inilah. Sebab zaman awal, zaman imam-imam yang empat apa semua tu, mana ada zaman tu kalau sebut al-imam, ulama, seorang pakar, dia tidaklah pakar khusus di satu bidang. Dia pakar dalam semua bidang. Bidang akidah pun dia, bidang fiqh pun dia, bidang hadis pun dia, sehinggalah zaman kemudian lah. Baik, habis di situ. Maka Imam Ibn Hajar telah menghimpunkan menurut apa nama penulis tafsir ini, Buya Hamka, yang semestinya telah menelaah Fathul Bari. Ini bukan Dr. Fathul Bari, ya. Datuk Dr. Fathul Bari itu. Ada 45 qaul tentang malam terjadinya Lailatul Qadar. Betul ke 45 qaul ni? Sila buka sendiri dalam Fathul Bari, dalam hadis-hadis berkaitan dengan Al-Qadar ini. Masing-masing menurut pengalaman dengan catatan ulama-ulama yang merawikannya. Okey, bagi perhatian. Masing-masing menurut pengalaman dan catatan ulama-ulama yang merawikannya. Kalau kitanya, ia lebih kepada perkongsian personal, peribadi. Dipanggil zikrayat ataupun dipanggil mujarrabat, dalam arti kata pengalaman diri sendirilah. Tapi ia tidak mencapai tahap nas. Cuma bolehlah diambil panduan. Tapi tidaklah boleh berpegang sehingga tahap ia adalah senilai dengan nas Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Ya? Dengan catatan, okay, sejak dari malam 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, ada saja tersebut ulama yang merawikannya di dalam kitab tersebut. Bahkan ada pandangan ulama kata, bukan malam 10 malam akhir saja. Sebenarnya bermula malam 1 Ramadan tu boleh jadi mana-mana malam adalah Lailatul Qadar. Itu pandangan lebih luas. Ya? Dan semuanya pun dinukilkan pula oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah, seorang ulama yang dikatakan bermazhab Zaidiyah, ya. Syiah Zaidiyah, tapi Syiah yang zaman awal itu Syiah yang masih lagi terlalu rapat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, dan akidah mereka tidak mencerca dan memaki hamu, apatah lagi mengkafirkan dan menerakakan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana Syiah Ithna Asyariyah, Imamiyah Ithna Asyariyah, Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah.
Imam 12. Al-Imam Syaukani kerana dalam kitab yang masyhur Nailul Autar juga syarah hadis lah. Eh? Riwayat dan syarah hadis. Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari dirawikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa tentang malam berapa yang tepat telah lupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dianjurkan, tapi susah nak terima Rasulullah lupa ni. Eh? Okey. Oleh sebab itu dianjurkanlah supaya setiap malam bulan Ramadan itu diramaikan lagi dan diisikan penuh dengan ibadah. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahawa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 yang akhir dari Ramadan. Artinya sejak malam 21. Ini ada hadisnya. Sekejap, saya ambil buku semalam. Saya simpan. Sekejap ya. Ini ya, buku semalam ni. Dr. Zaimi ada takhrijkan hadis ini. Sekejap ya. Surah Al-Qadar. Okey. Kerana sejak malam 21, jadi nota kaki keempat, hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 2, 710, nombor hadis 1916. Eh? Nombor hadis 1916. Untuk menyatakan yang ini. Pada malam 21 ini. Itu Nabi Sallallahu kerana sejak malam 21 itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memperkuatkan ibadahnya daripada malam-malam yang sebelumnya sampai baginda ataupun beliau bangunkan kaum keluarganya yang tertidur. Itu pun ada riwayatnya nanti dinotakikan di sini oleh Dr. Zaimi bahawa ialah hadis riwayat Sahih Bukhari tadi, nombor hadis 1920. 1920. Baik. Itu pentingnya untuk ni. Bolehlah kita nak semak ya, betul ke tidak hadis yang disebutkan. Kalaulah, tapi kena tengok tabak ataupun versi. Contohnya Dr. Zaimi guna nombor hadis ni, adakah dia sama dengan yang sebab Sahih Bukhari pun banyak terbitan kan syarikat-syarikat lain. Kadang-kadang dia berbeza antara satu sama lain lah. Tapi kita tetap boleh cuba semak lah. Contohnya, yang paling saya suka guna sunnah.com kerana dia selari dengan terbitan yang Saudi punya, Darussalam punya nombor. Dan bahasa Inggerisnya pun bahasa Inggeris yang kadang-kadang baca terjemahan bahasa Inggeris sunnah.com ini lebih mudah faham konteks berbanding dengan sebahagian terjemahan Indonesia. Eh? Tapi boleh buat perbandingan nanti versi terjemahan yang Sahih Bukhari yang telah dibuat oleh mantan mufti wilayah dan mantan menteri agama kita zaman Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah taala. Baik, itu tengok dulu 1931 Sahih Bukhari di sini, boleh tarik di situ. Kemudian 1933 ni ada nombor dia, kita boleh cek lah. 1931. Okey, Kitabus Shaum. 1891 2007 adalah Kitabus Shaum berkaitan dengan puasa. Jadi nombor 1931, 1916, 1920 ini sekitar dalam inilah sepatutnya ya. Jadi kita pun tengok dia pun keluarlah. Kitabus Shaum bab wujubi shaumi Ramadan wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kitab, ini bab, ini tajuk terjematul bab. Ya. Ini sistem Sahih Bukhari. Kemudian kita boleh tengok 1931 ni 1992. Okey, lambat lagi. Ada 1995, 1931. Okey, di sini. Ni apa ni? 1930. Susah tidur. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا
min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumuh thumma dakhalna ala ummi Salamah faqalat mithla dhalika. Eh? Disebutkan begitu. Okey. Boleh baca sendirilah nanti makna dia. My father and I went to Aisyah and she said, I testify that Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam at time used to get up in the morning in a state of janabah from sexual intercourse, not from a wet dream, and then he would fast that day. Then he went to Salama and she also narrated a similar thing. Macam tak kena sikit dia tu. Ada 1916. Cuba tengok yang kedua. 1916. Short next morning, whole story explain. Burst in darkness the night. Okay. Dia saya rasa ini Dr. Rozami menggunakan kitab bercetak versi lain dengan Darussalam ya. Versi sunnah.com ini versi Darussalam Saudi. Tapi nak katanya ada nota kaki lah, dan dia berdasarkan hadis-hadis yang berasal dari Kitabus Shaum, paling tidak jelas di situ. Wallahu a'lam. Baik. Okey, setutup kita ni. Seterusnya Abdullah bin Mas'ud Asy-Sya'bi dan Al-Hasan dan Qatadah berpendapat bahawa malam itu ialah malam 24 Ramadan. Tiga orang sahabat ni. Abdullah bin Mas'ud Asy-Sya'bi. Ini Asy-Sya'bi tak silap saya adalah kalau tidak tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-Hasan sama ada Al-Hasan Al-Basri. Qatadah berpendapat bahawa malam itu ialah malam 24 Ramadan. Alasan mereka ialah kerana ada hadis daripada Wasilah bahawa Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Okey, sorry. Kita tengok balik. Apa yang diulas oleh... Saya tutup dah ni. Minta maaf. Pada 24 Ramadan. Okey. Tidak ada. Suatu riwayat lagi daripada As-Suyuti yang kemudian yang kemudian sekali dikuatkan oleh Syekh Khudari, guru besar pada Fuad University, Jamiah Fuad, King Fuad. 1922, jatuhnya ialah pada 17 Ramadan. Ini bukan 10 malam akhir. Orang yang berpegang pada 17 Ramadan ini mengambil istinbat, kesimpulan, sepatutnya N di sini, daripada ayat 41 dari surah 8 surah Al-Anfal, kerana di sana tersebut wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada pemisahan Furqan, yaumal furqan, hari pemisahan, hari bertemu dua golongan. Maka kata Buya Hamka, hari bertemu dua golongan ialah dalam peperangan Badar. Antara kafir Quraisy yang balik daripada berdagang dengan golongan Mekah Muhajirin yang baru berpindah ke Mekah yang nak menuntut balik harta yang dirampas oleh golongan musyrikin yang mereka tinggalkan di Mekah itu. Pada 17 Ramadan, sedang hari pemisahan ialah hari turunnya Al-Quran yang pertama, yang disebutkan juga malam yang diberi Lailatan Mubarakatin tadi, sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan di atas tadi. Maka oleh kerana berhadapan dengan dua golongan di perang Badar itu, golongan Islam dan golongan musyrikin, terjadi 17 Ramadan, mereka menguatkan bahawa Lailatul Qadar mulai turunnya Al-Quran di Gua Hira ialah 17 Ramadan pula, meskipun jarak waktunya adalah 15 tahun. Begitu. Apa? Ini pandangan kedua. Jadi ada berapa? 45 pandangan. Bayangkan. 45 qaul. Kita pun dapatlah memahamkan bahawa ini pun adalah hasil ijtihad atau keyword ya. Kata kuncinya, bukan satu nas qat'i. Tidak ada ayat Quran yang bold stated that Lailatul Qadar on what days. Ya. Never have that kind of nas, melainkan disebutkan secara umum. Rahsianya kenapa? Supaya manusia yang namanya Melayu, tidak Melayu lah, Muslim seluruhnya, tidak hanya fokus pada malam itu saja. Bayangkan, kalaulah diberitahu kepada kita, Lailatul Qadar adalah malam
27, maka sepanjang-panjang Ramadan, sepanjang-panjang tahun tak buat apa, malaikat pada malam itulah dia fokus sungguh-sungguh bermula maghrib sampai subuh. Lepas tu dia relax. Kenapa? Saya dah solat taubat, apa nama? Untuk 1000 bulan. 83 tahun. Nak solat buat apa lagi? Saya dah solat maghrib, solat isyak, semua saya dah jamak di situ untuk 83 tahun. Jadi buat apa nak apa-apa lagi? Relax je lah. Kerana apa? Kerana yakin dapatnya, kerana itu. Take for granted lah. Ini termasuk daripada golongan yang dinamakan sebagai golongan murjiah. Golongan yang mengambil mudah, bermudah-mudah. Ha? Tasahul dia panggil, tasahul. Sahlun mudah, tasahul bermudah-mudah. Ha. Kita dalam Islam dituntut untuk at-taysir. Kerana yassiru wala tu'assir. Ha? Permudahkan, jangan persusahkan. Permudahkan, jangan persusahkan, persulitkan. Itu satu kaedah. Tapi bukanlah kita menjadi tasahul, take things for granted. Memudah-mudahkan. Itu perkara yang haram dan batil. Baik, katanya lagi apa dia? Ada setengah ulama juga, menurut keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar juga dalam Fathul Bari, setengah ulama berpendapat bahawa malam Lailatul Qadar yang sebenarnya itu hanyalah satu kali sahaja. Pula. Iaitu ketika Al-Quran mulai turun pertama turun itu. Maka ada pandangan kata sebenarnya Lailatul Qadar sekali saja berlaku. Iaitu bila malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pun Lailatul Qadar yang kita peringati dan memperbanyakkan ibadah pada tiap malam hari bulan Ramadan itu ialah untuk memperteguhkan ingatan kita kepada turunnya Al-Quran itu. Untuk peringatan sahajalah. Sebenarnya fadilat dia tu tak ada dah sebab dia turun tu sekali masa Quran turun pada Rasulullah pada pada malam Isra Mi'raj tu ya. Pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Lailatul Qadar yang betul tu. Ni satu pandangan lagi. Kalau kita pegang yang ni, kecewalah kita. Kecewalah kita umat Nabi Muhammad. Yang mana tidak ada happy hour macam saya sebut pada semalam. Ya. Tujuan adanya happy hour ini antara lain kata ulama lain ataupun perbahasan yang saya pernah dengar adalah hikmahnya umat Nabi Muhammad pendek umur, saya dah ulas semalam. Dan adanya happy hour ini untuk membantu kita memperteguhkan ataupun inilah menggadakan ibadah. Sebagaimana contoh, banyak fadilat dia panggil hadis-hadis yang berkaitan dengan afdaliyat ini, yang berkaitan dengan fadilat-fadilat yang khusus ya. Contohnya apa dia? Melakukan umrah di dalam Ramadan adalah sama dengan pahala buat haji secara sempurna. Sebab tu sewajarnya kita target ya, kalau rasa tak lambat lagi dapat pergi haji ke apa semua ini, tapi umrah tu rasa macam boleh pergi. Simpan duit sikit, rancang betul-betul supaya dapat pergi umrah ketika Ramadan. Kerana apa? Instead of pergi luar Ramadan, dalam Ramadan walaupun mahal sikit, tapi gandaan pahalanya adalah luar biasa. Iaitu apa dia? Dalam hadis sahih menyebutkan, boleh cek balik. Nanti saya share hadis tu. Iaitu buat haji dalam Ramadan, buat umrah dalam Ramadan sama dengan haji secara sempurna pahalanya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa dia lagi? Bersalat sekali dalam Masjidil Haram. Kena je tengok balik. Satu kali salat ke ataupun satu rakaat sama dengan gandaannya 100,000. Bayangkan kalau kita solat taubat di dalam itu, dalam Masjidil Haram. Bayangkan kalau kita solat tahiyatul masjid. Bayangkan kalau kita solat qabliyah ba'diyah nawafil. Bayangkan kalau kita solat apa nama fardu di dalam berjamaah di dalam Masjidil Haram. Sebab tu bila pergi Mekah Madinah, benda-benda ni lah kena kejar. Dan benda ni ada dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena mengaji hadis sahih tuan-tuan. Fadilat amal ni dia tak mari daripada tok guru, daripada mimpi tok guru, daripada kubur, daripada gunung ganang, tidak. Dia mari daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka yang belajar hadis termasuk hamka yang agak sensitif dalam penukilan riwayat-riwayat dan fadilat-fadilat amal. Walaupun disebutkan kita okey untuk beramal dengan hadis daif, namun tetaplah keutamaan itu pada hadis-hadis sahih. Itu kita kena faham tu. Janganlah kita terlalu fanatik kepada hadis daif, kerana dikatakan boleh beramal, sehingga kita meninggalkan sunnah yang sunat hukumnya confirm daripada hadis-hadis sahih. Sebab tu kena pergi haji umrah tuan-tuan, carilah pembimbing yang benar-benar alim dan benar-benar mengikut manhaj Al-Quran dan Sunnah.
Kalau tak, banyak kerugian lah kita. Duduk berfalsafah, duduk dengar cerita, terbang sana, terbang sini, berjalan atas air. Berjalan atas air ni apa masalahnya? Labah-labah pun biasa je berjalan atas air kan. Masalah. Tapi benda-benda begitu yang fascinating kita. Oh, di sinilah nanti keluar cahaya, di sinilah nanti di Jabal Rahmah inilah tempat bertemunya Adam dengan Hawa. Adam dan Eve were meeting over here after they are asked command by Allah to get down to the earth. Oh, kita berdengar, wah, meremang belum ramai ya. So whoever pray over here for the jodoh, and then insyaAllah gini-gini. Sanggup panjat berapa jam naik ke Gunung Jabal Rahmah tu nak berdoa jodoh. Eh? Kita tanya, makcik, uh, doa untuk siapa ni? Yalah, makcik pun dah berumur 60-70 kan. Takkan doa untuk makcik lagi kan? Dia kata tak, doa untuk anak cucu. Sepatutnya doa dalam Masjidil Haram no, tempat yang makbul, tempat yang berkat. Eh? Tempat yang betul-betul diberkati. Solat sunat, solat hajat no dalam Masjidil Haram no. Dia duduk cari Jabal Rahmah. Tidak ada keberkatan khusus di Jabal Rahmah tu tuan-tuan ya. Apa pun mutawif tu sebahagiannya ialah dia nak bercakap, dia nak tunjuk dia tahu ke apa macam mana. Itulah masalah kita ni. Banyak dibazirkan. Ah, Tidak faham aulawiyat. Sebagaimana Syekh Dr. Yusuf Qarabi sebut, fiqh al-aulawiyat. Keutamaannya. Dan ini semua boleh diatasi apabila kita ada pendedahan terhadap konten Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi carilah guru yang betul ya, guru yang membawa kita kepada kefahaman yang jitu dalam amalan, ya? Yang meletakkan the first thing first, priority, keutamaan, iaitu buat amal soleh ini mesti tepat dengan uh, uh, ittiba'us sunnah, yakni benar-benar ikut spek SOP Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak rugi kita, tak rugi. Baik, seterusnya. Sudah terang malam itu pasti terjadi dalam bulan Ramadan. Kita hidupkan malam itu mengambil berkat dan sempena mengambil berkat. Sebab saya kata, orang Melayu ada masalah dalam memahami berkat, karamah, dan juga apa dia? Satu lagi ya, saya tak ingat satu lagi. Tak kedir ke apa semua. Tapi nak katanya ada masalah lah tentang keberkatan. Mereka bersalah faham sehingga suka minta, sebahagiannya minta dengan kubur-kubur tertentu kerana ada berkat kononnya. Karamah juga sama. Kadang-kadang dia simpan cincin, oh kerana cincin ni lah sekian-sekian ada berkat ni. Kadang-kadang dia simpan benda tu benda ni kerana berkat dia seumpamanya. Ada konteks yang betul tentang berkat ikut Al-Quran dan Sunnah, bukan tak ada. Ada tesis khas PhD bincang pasal keberkatan, tempat, waktu, masa yang berkat, waktu yang berkat, alat-alat, athar peninggalan yang berkat, betul. Tapi yang difahami oleh sebagian orang kita tidak begitu. Tidak begitu. Last sekali kena tipu kepada penganjur-penganjur pameran-pameran. Oh ni Nabi punya, oh ni Rasulullah punya tongkat, oh ni orang punya replika. Inilah batu yang digunakan untuk buat Kaabah, meteor daripada angkasa raya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita berfikir sejenak je, tak betul ni. Nah, tapi bila dia pergi dengan sentimen, dengan perasaan semata-mata, memang kesian saya tengok kesian. Beratur panjang-panjang, cium tapak kaki Nabi. Tapak kaki Nabi itu sama usang Bigfoot punya tapak kaki. La haula wala quwwata illa billah. Tengok tu tahu dah ni bukan tapak kaki manusia. Lama-lama oh, ni replika. Replika. Satu masjid beratur duk cium tapak kaki tu. Sebab itulah mereka yang tadabbur Al-Quran, mereka yang kembali kepada nak faham Rasulullah kata apa dalam hadis berdasarkan panduan para ulama muhaddithin dan fuqaha dan seumpamanya, sepatutnya menjadi lebih cerdik, kritikal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun tu. Dia tak mudah lah benda agama ni, gini gini. Dia tak mari dengan sentimen. Dia tak cukup dengan ni cucu Nabi, ni anak beranak Nabi, ni Nabi punya sepupu. Dia tak cukup dengan dakwaan itu. Ada tak sumber yang jelas? Nabi kata ke begini? Nabi suruh ke begini? Nabi buat ke begini ni? Eh? Awak duk berzikir ramai-ramai sampai macam joget-joget ni. Walaupun dikatakan ini amalan khusus lah apa semua. Agak-agak Nabi dan para sahabat pernah buat.
orang yang paling faham agama Islam, orang yang paling tahu tentang Quran dan Sunnah dan segala amalan yang boleh bawa kepada syurga. Tapi dalam masa yang sama mereka tak buat macam tu. Tak ada rekod. Tiba-tiba kita yang datang kemudian, jarak dengan zaman dia 1400 tahun kata, inilah antara cara yang menyebabkan kita mudah masuk syurga. La haula wala quwwata illa billah. Adakah kita rasa kita lebih faham agama berbanding Rasulullah dan para sahabat? Sebab itulah cara beragama yang paling terbaik, cara faham akidah, cara faham ibadah yang terbaik, praktikal ibadah terbaik, dan cara berakhlak yang terbaik, tidak ada kategori lain melainkan Rasulullah yang paling utama dan sahabat-sahabat baginda sebagai manifestasi kesempurnaan dalam akidah, ibadah dan juga akhlak. Sebab itulah disebutkan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kurun selepasku dan kurun selepasku. Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wallahu a'lam. Baik. Kita hidupkan malam itu mengambil berkat dan sempena dan memperbanyak syukur kepada Allah kerana bertepatan dengan malam itulah Al-Quran mulai diturunkan Allah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya apa yang perlu dibaca doa dalam akhir Ramadan ni. Perbanyakkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon keampunan kepada Allah, ya. Mulut kita ni sentiasa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Bukan malam saja, siang hari pun sama lah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di seluruh malam berdiri mengerjakan sembahyang yang disebut qiyamul lail ataupun tarawih. Di seluruh malam Ramadan ataupun menambah ramainya di malam 10 yang akhir, pastilah salah satu bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran. Bukanlah ini saja hari-hari besar yang disuruh memperingati di dalam agama Islam. Kita pun disuruh mempuasakan 10 Muharram. Eh? Ataupun hari Ashura. Orang Syiah menyambutnya dengan mengukur badan dan seumpamanya, mengingati kematian pembunuhan Hussein, Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu menurut versi mereka. Tapi orang Islam disuruh untuk berpuasa, bukan menjamu makan. Eh? Macam mana buat bubuk Ashura tu? Buatlah, tak ada masalah. Kalau buat yang Kelantan tu simpan kat saya sikit. Tak ada masalah. Setakat nak buat tu. Tapi kalau buat tu sebab apa? Inilah dulu Sayyidina Hussein sedih dan gini-gini. Tak boleh lah. Adapun kenapa? Dulu masa zaman Nabi Nuh alaihissalam, makanan tak ada, maka atas kapal itu, maka mereka pun himpun jadilah bubuk Ashura. Tak boleh lah, itu Israeliat. Adik kena faham. Core problem. Bukan isu amalan perbuatan makanan itu, tapi kepercayaan, keyakinan di sebalik hal tersebut. Kerana mengenangkan beberapa pekerjaan pada Nabi-Nabi yang terdahulu dan tanggal tersebut. Nabi SAW pun menegakkan beberapa sunnah dalam manasik haji guna mengenakan kejadian zaman lampau. Seumpama sa'i baina Safa wal Marwah, mengenangkan betapa sulitnya Siti Hajar mencari air untuk puteranya Ismail di lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan itu. Kita pun disuruh melontar Jumratul Aqabah bersama kedua jumrah lagi, memperingati perdayaan syaitan kepada Nabi Ibrahim AS kerana akan menyembelih puteranya atas perintah Tuhan, melalui mimpi sebenarnya. Namun Ibrahim tetap teguh hatinya dan tidak kena oleh perdayaan itu. Maka jika kita tilik memperingati Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam penentuan, dapatlah semuanya kita pertautkan jadi satu, iaitu membesarkan syiar Allah untuk menambah takwa hati. La'allakum tattaqun. Masih lagi tak lari daripada konteks yang asal. Ada juga yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu dapat disaksikan dengan kejadian yang ganjil-ganjil. Misalnya air berhenti mengalir, pohon kayu runduk, yakni tunduk ke bumi dan sebagainya. Semuanya itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu agama yang sebenar. Tengok kritikan Hamka. Maksudnya zaman ni pun dah ada dah, tuan-tuan. Bukan di Malaysia, di tanah Melayu saja. Di Indonesia pun lebih kurang sama. Ialah serumpun kan. Jadi sama lah, begitu. Nampak? Dia tidak boleh dipertanggungjawabkan. Rasa semalam seram sejuk lah. Rasa masa tu malaikat lalu lah. Ya, macam-macam lah. Malaikat ke jin? Mungkin jin. Ada seumpamanya. Baik. Hairan dan kagumlah saya dengan orang tua saya, Syekh Yusuf Amrullah,
yang wafat pada 11 Ramadan 1392 Hijrah, yakni 19 Oktober 1972. Di sini Buya Hamka masukkan pengalaman diri dia pula zikrayat. Nah, tengok ini kerencaman dan kehebatan yang namanya Tafsir Al-Azhar ini, ya. Dalam usia 86 tahun, seketika saya menziarahi beliau pada 10 April 1972, beliau menyatakan sedapatnya pendapatnya yang sesuai dengan pendapat ulama yang disalingkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar tadi, bahawa Lailatul Qadar yang sebenar hanya sekali. Ni pandangan apa nama Haji Rasul Inyak Diar, uh, Haji Rasul lah. Apa nama? Haji Karim Abdul Karim Amrullah. Dia Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ha. Uh, yang kita perkuatkan yang kita perkuat berbuat ibadah di dalam bulan puasa menunggu Lailatul Qadar itu ialah memperingati dan memuliakan malam Al-Quran pertama turun itu. Kita kenal setiap tahun agar kita bertambah teguh memegang segala yang dituntunkan Tuhan di dalam Al-Quran. Saya menjadi kagum kerana sudah lama mata beliau tidak dapat melihat kitab-kitab lagi. Ada juga terdapat beberapa perkataan mengatakan bahawa Lailatin Mubarakatin, surah apa Dukhan tadi, malam yang diberi berkat itu bukanlah Lailatul Qadar, melainkan malam nisfu Sya'ban. Tetapi dalam penyelidikan terhadap sumber agama yang sah, iaitu Quran dan hadis yang sahih, tidaklah, tengok Buya Hamka sebut hadis yang sahih. Dia dah ada kesedaran bahawa perlu menggunakan hadis sahih. Tidaklah bertemu sumber-sumbernya, iaitu mengatakan Lailatul Mubarakatin itu sebagai nisfu Sya'ban, antara malam yang hebat jugalah. Ada hadis khas tentang amalan tentang malam nisfu Sya'ban. Riwayat tentang nisfu Sya'ban itu tidaklah dapat dipegang. Sanad-sanad ambilannya kacau balau, ataupun dalam istilah mustalahil hadis, muttarib, dia panggil muttarib, muttarib. Apa nama? Inilah bersimpang siur macam ni. Riwayatnya banyak yang daif. Bahkan ada yang dusta. Ada yang dusta, apa nama? Kalau rawi dusta dipanggil kadzab. Kalau hadis tu batil ataupun tak sahih, di dalamnya hadis maudhu', palsu. Oleh sebab itu tidaklah dapat dijadikan dasar untuk dijadikan akidah dan pegangan. Kenapa? Hal-hal perkara gaib adalah secara automatik berkaitan dengan hal kepercayaan, akidah, simpulan kepercayaan. Dan bila akidah dia mesti hanya daripada dua sumber yang jelas. Yang pertama, qala Allah, yakni Quran. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sunnah. Sahaja. Sebab tu nak bincang benda-benda gaib, saya sebut dah semalam sikit. Tak kisahlah tentang syurga, neraka, tentang Allah, malaikat, tentang apa dia, rezeki, tentang kejadian langit bumi, tentang kiamat, tentang apa, tidak boleh langsung luar daripada sumber Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Yang sahih. Tak boleh. Itu dia punya syarat. Dan Islam mari Quran, mari Nabi itu untuk ajar benda ni lah. Supaya benda gaib jangan kamu pandai-pandai macam Bani Israel. Jangan kamu pandai-pandai tentang benda perkara-perkara gaib macam kafir Quraisy. Jangan kamu musyrikin Quraisy. Jangan kamu pandai-pandai tentang perkara gaib semacam orang Nasrani. Dan mereka reka-reka banyak dan akhirnya kemuncaknya menyatakan Uzair ibn Allah dan juga Al-Masih ibn Allah. Wali'adzubillah min dzalik. Kerana SOP sebenar tentang perkara gaib ini adalah daripada Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup ya. Sahabat saya Ustaz Ahmad Ikram yang banyak mengkaji tentang gerakan New Age Movement, tentang Hindutva, gerakan kultus-kultus ajaran sesat di Malaysia, bukan saja yang agama Islam, bahkan agama-agama lain pun dia kaji juga. Banyak melahirkan buku-buku yang bagus, yang bernilai akademik sebenarnya walaupun terbit sendiri. Dan khabarnya beliau sedang menyambung master di UM sekarang lah dalam bidang akidah dan pemikiran Islam. Memang bidang dia lah. Saya banyak rujuk dan mengambil manfaat daripada kajian-kajian dan penulisan beliau ya. Saya syorkan tuan-tuan untuk ikuti ceramah-ceramah beliau dan juga baca buku-buku beliau kalau nak faham isu-isu ajaran sesat moden dalam bentuk moden.
Kalau dulu ajaran sat jelas, ayah pain apa semua macam ni. Tapi yang zaman moden ni dia mari dengan coat, necktie dan menggunakan istilah-istilah yang nampak macam saintifik, apa astral projection. Nampak macam okey, Apa lagi garpu tala. Apa lagi? Nampak macam okey semua ni. Mari dengan apa nama bergengsi lah. Rupanya sebahagian daripada apa yang diajarkan dalam training-training ini, minta maaf saya dapat sebut, bercampur aduk antara hak dan batil. Dan sebahagiannya lewat daerah isu akidah dan seumpamanya. Saya sendiri pernah join beberapa training-training yang begini. Masa mula-mula okey lah, tapi lama-lama kita rasa something fishy lah. Bila cek balik ternyata pengambilan mereka itu dari tempat-tempat yang meragukan. Tapi mereka kononnya Islamikkan lah. Sebab dia ambil pun daripada tokoh-tokoh antarabangsa, trainer-trainer antarabangsa. Yang sebahagian mereka secara terbuka mengaku ambil daripada adaptasi daripada Hinduism, adaptasi daripada Buddhism. Mereka punya apa meditasi lah apa semua. Rupanya ambil daripada Buddhism ataupun Hinduism dan seumpama-seumpama. Kompleks. Bermaksud uh, hal-hal yang boleh merosakkan akidah yang ada unsur syirik ni pun berevolusi. Dia tidak bomoh pawan dukun saja semalam saya bincang tu. Kalau yang zaman moden ini melalui gerakan New Age Movement, melalui training-training, melalui ni apa semua, ada seumpamanya. Jadi disebabkan matlamatnya untuk menjana keuntungan, jadi kerjaya dan seumpamanya, memang ia menjadi konflik yang besar lah pada setengah-setengah pihak. Jadi balik pada Dr. Bernama Ustaz Ahmad Ikram ni, banyak video yang dia buat tentang perdahan apa semua gitu gini, termasuklah yang baru ni Hindu Dua, termasuklah apa macam-macam lah. New religion, New Age movement dan seumpamanya. Jadi ada satu perkara yang saya cukup kagum dengan penemuan beliau, iaitu bila dia membincangkan tentang Mariam Hana. Apabila beliau membincangkan tentang sabab nuzul surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi diturunkan selepas kafir Quraisy pergi jumpa dengan pendeta Yahudi di Madinah dan bertanyakan apa soalan yang mereka kena tanya kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tak mungkin boleh jawab, melainkan benar-benar dia dapat petunjuk daripada Tuhan. Maka disuruh tanya 3 soalan. Apa dia? Pertama tentang apa dia? Ashabul Kahfi. Berapa orang? 7 orang. 7 plus 1 anjing. Walaupun kiraan ini pun ada pertikaian dan Quran sendiri sebut. Yang kedua apa dia? Zulkarnain. Yang ketiga, Ruh. Okey. Kata Ustaz Ahmad Ikram, apabila Allah Ta'ala apabila kafir Quraisy ataupun apabila kafir Quraisy disuruh oleh Yahudi, pendeta Yahudi bertanya tentang Ashabul Kahfi, ini tidak pelik. Kerana Ashabul Kahfi ini benar-benar wujud, bersejarah dan dalam kitab-kitab mereka pun ada. Melainkan orang kafir Quraisy tak tahu apalah. Mereka tak ada sejarah root itu. Kemudian cerita Zulkarnain juga tak pelik. Sebab benarnya memang sejarah, memang zahir apa semua. Tapi apabila ditanya tentang ruh, ini pelik. Di sebalik duk tanya pasal sejarah, pasal tokoh, tiba-tiba tanya pasal ruh yang memang tak boleh nak buktikan. Ya? Jadi ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka Rasulullah pun jawablah dalam surah Allah menyuruh Rasulullah menjawab sebagaimana dalam Suratul Kahfi lah. Tapi ketika ditanya pada Rasulullah tak ucapkan insya-Allah. Jadi bab hadis dalam ni termasuk dalam bab kepentingan mengucap insya-Allah dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, kena cek balik. Ya. Dan bila tanya lamalah Rasulullah, seminggu, 2 minggu, beberapa minggu, sehingga orang kafir duk ejek-ejek Rasulullah. Kata tahu. Jadi sebab Rasulullah tak lupa insya-Allah. Itu pengajarannya sebenar, tapi fakta ni menariklah untuk dia. Yang kedua tentang Zulkarnain juga telah dijawab oleh penama Allah Azza wa Jalla, Rasulullah melalui firman Allah Taala kepada baginda dalam suratul Kahfi. Kerana ada 4 kisah dalam suratul Kahfi kan. Ada 4 kisah. Sahibul Jannatain, Ashabul Kahfi, Sahibul Jannatain, Zulkarnain dan Musa dengan Khidir. Baik. Tetapi apabila soalannya tentang yas'alunaka 'anir ruh, maka Rasulullah secara tegas diajar oleh Allah untuk jawab, Qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah tentang ruh itu urusan Tuhanku, aku tak tahu.
Maksudnya, aku tak tahu, tu urusan Tuhan. Jadi kenapa bila masuk bab roh ni, tiba-tiba jawapan yang Allah ajar skemanya kepada Rasulullah, aku tak tahu, tu urusan Tuhan. Apa hikmahnya di situ? Ini kerana ah, sebelum turunnya wahyu Quran dan wahyu-wahyu sebelumnya, urusan tentang roh ni, perkara gaib ni, ahli-ahli falsafah zaman Greco-Roman 500 tahun sebelum Rasulullah ataupun 500 tahun sebelum Masihi, zaman Nabi Musa, Nabi Isa dilahirkan, dah ada Plato, Sokrates, Aristotle apa semua membincangkan tentang metafizik, membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan roh, penciptaan langit pertama, macam mana dunia apa semua ni. Tidak ada lain lah melainkan semua agama sebelum datangnya Islam duk bincang pasal roh ni secara falasifah, spekulasi akal semata-mata. Boleh cek balik apa pandangan Buddhism tentang ruh, apa pandangan Hinduism tentang ruh, apa pandangan kita kata Zoroastrian tentang ruh, apa pandangan semua agama lain tentang ruh. Tapi bila datang saja agama Samawi, iaitu apa dia mah, Yahudi, Nasrani dan Islam, jawapan mereka ada satu skema saja. Nabi-nabi yang berkaitan dengan agama Samawi hanya ada satu skema jawapan, iaitu urusan Tuhan adalah urusan roh, adalah urusan Tuhan kami. Kami tak tahu. Itu menunjukkan benar-benar Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul. Kerana dia sebut dia tak tahu, itulah yang mengartikan, membenarkan dia seorang Nabi dan Rasul. Kalau dia jawab, oh ruh ni sebenarnya permulaan dia adalah daripada burung merak. Tiba-tiba burung merak itu batuk, maka keluarlah ni, maka begini, begini, begini. Hantu banyak dalam hikayat-hikayat, termasuklah hikayat-hikayat Melayu. Sehingga kan mereka membacakan kulir, apa nama, uh, disebutkan ruh itu daripada min nuri. Maka setengah pihak mengatakan ruh itu adalah daripada zat Allah Ta'ala dan menjadi Nur Muhammad dan seumpama-seumpama. Macam sangat filosofikal sehingga kita kata sebahagiannya menyerap dalam kitab-kitab Jawi dan menjadi pegangan sebahagian daripada orang Islam di alam Melayu ini kerana terlalu uh, terpengaruh dengan konsep-konsep falsafah yang telah diarabkan, yang telah diislamkan tanpa sedar ia sebenarnya adalah doktrin ataupun akidah falsafah yang tidak ada kaitan dengan Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka menerima Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama diciptakan. Alam ini diciptakan dalam 7 lapisan maratibul wujud. Hal-hal itu tidak ada perbincangan dalam Quran dan sunnah. Cuma ada sipi-sipi lah. Bila sebut apa nama? Nur, nur itu adalah kalimah nur dalam Quran ya. Ah, Tapi mereka faham nur itu sebagai nur Muhammad, bahkan nur hakiki, nur cahaya betul, bukan nur hissi, nur maknawi. Mereka bukan pada nur hissi, yakni nur fizikal. Ni macam cahaya betul ni. Bukannya nur dalam arti kata hidayah, apa nama, taufik dan hidayah daripada Allah. Sedangkan dalam tafsir-tafsir muktabar tidak ada ahli sunnah wal jamaah daripada Ibnu Katsir, Tabari, tidak ada yang menyebutkan nur yang Allah Taala guna dalam Al-Quran itu merujuk kepada Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad tu, tapi ia adalah hidayah daripada Allah. Ini benda yang kalau kita nak pergi lagi dia akan kompleks dan juga menarik untuk diberi perhatian. Dan kita faham benda ni, datanglah bentuk apa pun jenis perkara yang nak ada unsur syirik, marilah dengan jubah, necktie, mari dengan program antarabangsa pun, bila kita dengar kita kata, ni sudah langgar batas syariat yang sampai ke tahap mengganggu akidah. Kita boleh kata begitu. Kita ada sense of kita kata sensitivity, that we realize that this kind of thought already across the border. Macam tak kena lah. Ada something wrong di situ. Wallahu alam. Jadi habislah perbincangan kita dan sedikit maklumat-maklumat tambahan. Dan saya harap puan-puan mendapat manfaat sepanjang 8 siri kita ini Ramadan. Semoga diberkati. Dalam-dalam kita sayalah tak banyak amal soleh yang lain. Harap-harapnya amal soleh inilah antara yang menampung ya. Banyak amalan-amalan wajib yang kurang dan banyak amalan-amalan sunat yang tak mampu dibuat di sepanjang Ramadan ini dan di luar Ramadan.
Semoga juga tuan-tuan mendapat manfaat yang banyak daripada perkongsian yang kita buat di sini, dan harapnya ada peluang lagi lah kita pada masa depan, insya-Allah. Terima kasih kepada hadirat semua. Saya baca sikit lah ni apa nama, kita meraihkan hari nuzul Quran 17 Ramadan, iaitu qadar 10 malam akhir. Jika Quran turun pada, bukankah tarikh turun Quran Ramadan 17 Ramadan itu bukan tarikh turun Quran? Ya, tidak ada tarikh muktamad sebenarnya tentang perkara tersebut. Cuma 17 Ramadan itu dipilih lah. Ada perbincangannya nanti panjang lebar. Okey. Hmm. Berkenaan dengan Rasulullah lupa bila tu qadar tadi, mungkin Buya Hamka rujuk hadis dari Ustaz Zulkifli. Ini riwayat daripada Ubadah ibn Samit bila berkata, anna Rasulullah SAW terakhir aku keluar itu pada qadar. Okey, terima kasih. Siapa ni? Nas, kongsi pada gede luar lagi musim dalam saudara. Okey. Dalam Sahih Bukhari, Sunnah Rasulullah hadis mencari untuk qadar 10 malam terakhir disebut bilangan 207. 2020. Okey, masih. Saya lebih cenderung pada pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar ini. Apa yang kita cari dari sepanjang Ramadan ialah suasana. Bukan pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar sebenarnya, Abang Faizal. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan 45 kaul. Tapi salah satu kaul yang dinukilkan oleh Buya Hamka tadi adalah tentang berpegang kepada sekali saja bila Quran turun dulu, tapi kemudian berlakunya suasana. Dan Buya Hamka tidak kata yang mana-mana, melainkan dia isyaratkan ayah dia juga berpegang begitu. Jadi Buya Hamka bersifat terbuka lah, tidak dia tidak apa nama mentahkikkan pandangan dia, melainkan dia kata, oh, ayah dia pun cenderung lagu tu juga, sebagaimana seorang apa nama ulama Syekh Khudari daripada King Fuad, apa nama universiti itu. Okey. Bawa balik. Dan sebahagian orang memang nak mati di Mekah Madinah, tanpa menafikan Mekah Madinah itu bumi yang dijanjikan, diberkati ramai Nabi dan Rasul. Tapi kita terlupa pandang di Mekah Madinah juga ramai kafir Quraisy apa semua dulu tu. Mati di Mekah. Pakcik saya pun baru bulan lepas meninggal di Madinah, dan di makam di sana, dia mati di sana. Dia memang berdoa daripada muda nak mati di sana, tu. Cumanya terlalu obses nak mati di sana dengan harapan bila mati di sana tak kena seksa macam orang lain apa semua, itu silap lah. Contohnya seorang yang banyak dosanya ataupun nakal, banyak dosa apa semua, taubat. Jadi dia berfikir bahawa kalau mati di Mekah, maka dia tak kena seksa. Itu salah. Jangan lupa Abu Jahal, Abu Lahab pun mati di Mekah Madinah. Neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, ramai lagi tu. Ya, semua mati di Mekah tu. Neraka. Tak ada jaminan mati di Mekah dapat masuk syurga. Cuma bagi mereka yang saleh, memang nak mati di mana, sebab apa? Nak duduk dalam kubur, kawasan kubur yang sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Kerana kerinduan, kecintaan. Contohnya Maulana Zakaria Kandahlawi, pelopor gerakan apa nama tabligh, jemaah tabligh. Memang dia punya kecintaan pada sahabat tu, sebab dia praktis kehidupan sahabat zuhud tu, sampai dia memang nak mati di Madinah lah, dan Allah Ta'ala makbulkan. Dan begitu jugalah difahamkan pakcik saya tempoh hari, memang dari muda isteri dia, kata isteri dia tu makcik saya lah, berdoa sebab dia belajar di Mekah, pernah belajar di Mekah pada zaman muda dulu. Memang dari muda lagi dia berdoa kalau boleh nak mati di Mekah, Mekah Madinah. Allah Ta'ala makbulkan. Beberapa hari sebelum Ramadan bermula, beliau pergi buat umrah dan meninggal di sana. Meninggal dalam keadaan cukup mudah. Dia berpuasa sepanjang di sana. Tapi dia masuk hari itu dalam pukul 3 ataupun lepas Zuhur ataupun waktu Zuhur, boleh masuk dalam Raudah, dan dia tak keluar ataupun berada di sekitar itu sampailah malam lepas Isyak. Pukul 9 tu dah lembik. Jadi jemaah dia terpaksa ambil dengan kursi roda masa tu, ya. Tapi masa ambil tu masih sedar, masih boleh senyum lah, tapi tak larat lah nak berjalan. Dehydration barangkali, dia pun ada kecil manis sikit apa semua itu gini. Dan bila bawa balik ke bilik hotel, katanya kawan bilik dia berkongsi di thread saya duk baca, um, masuk balik bilik hotel selepas Isyak tu pukul 9, pukul 10 tu, sana, dalam pukul 11 tu kawan dia perasan tak ada gerakan pada perut, maksudnya tak bunyi nafas. Dan bila 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 di ni lah,
dicek nafas nadi dan buka mata, tak ada dah mata birunya. Dia dari situlah dapat tahu bahawa dia telah meninggal dunia atas katil dalam hotel setelah baru balik daripada Masjidin Nabawi. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan ampuni. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Banyak masuk program berbentuk sumber macam Robin Sharma. Itulah. Robin Sharma tu jelas ambil daripada siapa ya. Kadang-kadang dia sebahagian falsafah, philosophical ataupun etik yang dia nukilkan itu daripada apa Dalai Lama sebagai contoh. Memanglah nampak macam bagus apa semua, tapi bila ditelusuri secara halus, ia adalah prinsip daripada agama agama mereka lah, Buddha dan seumpamanya ya. Meleburkan diri, kehidupan ini begini begini. Kalau nak kenal potensi diri, kita kena lupakan, kita kena masuk dalam diri kita begini begini. Kita bayangkan roh keluar macam-macam lah. Eh? Dah. ESQ saya berpegang kepada fatwa Kuala Lumpur. Fatwa wilayah wilayah Kuala Lumpur dan juga pandangan guru kami almarhum Prof Dr Abdul Fattah Harun Ibrahim, rahimahullah, sudah meninggal dunia. Boleh tengok fatwa KL. Sama ada yang berlaku pada Arab jahiliah yang asalnya anut agama Nabi Ibrahim tapi dicampur aduk dengan fahaman Buddha Majusi, agama kuno dicampur aduk sama dah jadi pegangan agama jahiliah. Saya tak berani nak kata mereka ada pengaruh Buddha, dasar Majusi apa semua itu gini. Cuma yang jelas dalam sirah uh, namanya apa nama? Ada salah seorang nenek moyang kepada orang Arab jahiliyah ini telah pergi, ialah berdagang masa tu ke Yaman, ke Yaman apa semua masa tu bawah bawah Rom. Dan bila bawah Rom, uh, pe- pertukangan idol, Zeus apa semua itu begitu sekali ni. Dan dia pergi, dia kagum. Bila dia kagum, bahkan kekaguman dia itu dia bawa balik pula berhala-berhala itu. Dan disebabkan dia orang yang berpengaruh dan orang soleh, orang yang baik dalam masyarakat, seorang yang tua, maksudnya ketua lah kan, dihormati, maka uh, Arab Quraisy yang asalnya keturunan Nabi Ismail yang beragama agama Hanif, Nabi Ibrahim itu, kemudiannya lama-lama mensyirikkan Allah dengan menjadikan idol-idol, idola-idola ataupun patung-patung berhala itu sebagai wasilah. Dan kemudian mereka berpegang inilah ajaran nenek moyang mereka dan seumpamanya ya. Pandangan doktor tentang kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Jauziyah menarik, kitab Ruh luar biasa, detail, dan adalah pandangan-pandangan Ibn Qayyim yang agak agak menarik ya. Contohnya Imam Ibn Qayyim kata bila tanya ruh berada di mana, kita sebut alam barzakh, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi Imam Ibn Qayyim sebagaimana dinukilkan oleh tulisan lain yang saya baca lah, Dr. Mazhab semua suka nukil Ibn Qayyim. Dia kata Ibn Qayyim kata antara sebab kita disunnahkan untuk memberi salam ketika pergi ke kubur, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin innahum insyaallah bihi lahikun, dan seumpamanya itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seumpama. Kenapa? Kerana roh-roh itu mendengar bila kita bagi salam. Bermaksud alam barzah tu memanglah satu dunia gaib yang mana, tapi hakikatnya orang Melayu panggil alam kubur tu, bukanlah bermaksud dia dalam kubur tu, tapi bila kita bagi salam setiap kali kita pergi kubur sunnah, dan bila bagi salam tu kerana mereka mendengar dan mereka boleh menjawab. Ya, mereka boleh menjawab. Jadi Imam Nawawi kata, di situlah hikmahnya bila pergi kubur bagi salam. Saya pula tak fikir seorang-seorang, ya, tuan-tuan. Kalau kita pergi kubur bagi salam kuat-kuat. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kata biasa orang Melayu. Yang lebih itu. Assalamualaikum ya ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin innahum insyaallah bihi lahikun. Dan panjang lagi lah kalau yang nak baca. Bayangkan kalau kita duduk bagi salam gitu, ada orang jawab Waalaikumsalam. Kita pun tengok kiri kanan, tak ada orang. Takkan risau tu. Kalau saya risaulah. Kalau saya risaulah kita bagi salam. Tapi sunnahnya memang ada. Cuma ruh berfungsi, pada asasnya kita berpegang ruh orang mati berada di alam barzakh dan tidak mungkin lagi ada sebarang perkaitannya dengan alam syahadah kita ini, alam zahir, alam fizik kita ini. Uh, tetapi setengah-setengah keadaan ulama ataupun hadis mengisyaratkan untuk bertemu dalam mimpi apa semua itu diharuskan. Sebagaimana mimpi bertemu Rasulullah itu adalah harus untuk majoriti ulama pandangan begitu. Begitu juga roh-roh lain pun kemungkinan juga ada keharusannya untuk bertemu di alam roh, di alam mimpi dan seumpamanya. Wallahu a'lam.
Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Depan. Okey, ni Abu Mujahid kita ni. Depan orang Muslim. Dan akidah. Terus pada kita membantah. Flat. Sebab maksud namun bersuasi ramai pembela institusi. Parti-parti yang pertahanan satu awal tidak mencalakkan tauhid. Mengapa boleh wujud sikap berani pertaruhkan tauhid sampai kita itu apologi Muhammad jalan selamat. Itu. Memang menjadi kata Imam Ghazali rahimahullah, annas a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi apa yang mereka jahil, mereka tak tahulah. Jahil di sini bukannya maksudnya tak tahulah, tak belajar lagi, ya. Dan dia tak willing untuk belajar lebih banyak. Isunya dalam dunia yang terbuka ini, mereka masih menyempitkan untuk belajar satu aliran, satu pihak, satu tempat saja. Kalau dulu okeylah kita kata ada keuzuran. Tapi hari ini tak ada dah. Sepatutnya kita dengar semua aliran pandangan pendapat dan kita cuba cari yang terbaik. Di situ ada kena buat kerja lah sikit. Dan tidak ada ruang untuk mereka yang nak mengambil mudah dalam urusan, termasuklah urusan akhirat agama ni. Mesti kena rajin sikit untuk rajin tak rajin pun membuat perbandingan dan mendengar melalui internet saja sekarang. Dan merujuklah beberapa orang untuk buat perbandingan dan seumpamanya. Eh? Itu next level untuk orang awam macam kita untuk dapat yang the best. Jadi saya fikir pentinglah untuk kita menyediakan bahan untuk masyarakat nanti ada alternatif bila dia dengar pandangan kedua, ketiga, keempat dan seumpamanya. Saya rasa jawapan televisi Ibn tu of course lah. Iblis tak ada kerja lain lah. Memang mereka bertekad untuk membawa seluruh manusia menjadi teman dia dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Syam bawah Rom Ustaz. Amrul bin Luhai. Amrul bin Luhai ni betul Ustaz Badrul. Amrul bin Luhai bawa balik itu. Syam bawah Rom. Sebab itulah banyak berhala. Syam dibebaskan daripada Rom pada zaman apa nama Muawiyah ibni Abi Sufyan. Syria maksudnya Syam. Yang kemudiannya Rom sendiri jatuh pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu memang pengaruhnya masih ada lah. Dan sebab itulah falsafah banyak diterjemahkan zaman Abbasiyah apa semua tu. Zaman Umayyah. Zaman Umayyah pun dah ni bermula. Zaman Abbasiyah lagi kuat. Kerana hal-hal tersebut. Wallahu alam, panjang lagi, banyak lagi boleh kita bincang. Topiknya mencapah-capah. Itulah kelebihan membaca tafsir. Ibu segala ilmu sebenarnya. Bila kita murajaah dan meneliti. Cuma kita menjadikan tafsir Hamka sebagai pintu untuk kita masuk lah. Banyak lagi pintu tafsir lain yang hebat-hebat. Sebagaimana Ustaz Daniel sebut. Kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, memang tak habis nak baca lah. Sebab tu kita mendengar tadabbur daripada asatizah kita yang lain tu dahsyat lah. Banyak benda yang rupanya banyak sangat kita tak tahu. Banyak sangat kehebatan ilmu yang namanya Quran. Susunan huruf, barisnya, kenapa begitu, kenapa begini. Itu pun tak habis dah. Eh? Ijazul lughawi, ijazul ilmi. Itu mukjizat-mukjizatnya. Ya? Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala rahmati Buya Hamka membantu kita yang jahil bahasa Arab ini paling tidak dapatlah sekelumit kemanisan dalam memahami ayat-ayat Quran sesuai dengan kadar kita. Yang penting tidak melencong. Itu paling penting. Yang penting kita masih dalam kerangka disiplin ilmu, dia panggil dawabit dan seumpamanya. InsyaAllah. Jazakumullah khairan kathira wa barakallahu fikum. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Mohon maaf atas salah silap saya. Boleh dengar rakaman balik, apa yang tak puas hati boleh kita bincang balik dalam ni. Kalau ada pandangan-pandangan dan seterusnya, saya harap teruskan perbincangan. Saya pun tak nak lapor hari-hari, takut mengganggu tuan-tuan. Tapi kalau ada soalan apa-apa, masuk saja dalam grup kita tu. Kita berbincanglah cara anak beranak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Dan saya pun cubalah untuk cari bahan-bahan yang menarik lagi ke macam mana ke sepanjang apa yang kita usahakan ini insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih pada penganjur, bos JT, apa namanya, Puan Saadiah dan dua anchorman belakang kita ni, Tuan Zuhairi dan juga Zairil selaku teknikal. Semoga tuan-tuan juga mendapat segala manfaat dan juga apa nama, blessing from Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Oh, barakallahu fikum. Doakan saya juga segala kebaikan, segala apa ni. Sama-samalah kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua untuk sesi pada hari ini. Seperti Ustaz cakap tadi, teruskan konsisten nak bertanya dalam grup. Kalau ada nota ke apa ke, boleh kongsikan. Minggu depan kita dah tak ada kelas. Kita raya dulu, and then selepas raya nanti kami akan update apa lagi kelas ataupun topik yang kita akan bawakan. Kita akan teruskan, insyaAllah kita akan sentiasa teruskan kelab membaca tafsir Al-Azhar ini dengan cara yang lebih mendalam, walaupun kita tak dapat buat setiap minggu, tapi whenever kita buat kelas kita akan kongsikan juga di YouTube Jejak Tarbiyah sentiasa. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, terima kasih kawan-kawan semua, dan nanti raya-raya nanti kalau datang ke Jejak Tarbiyah, datang ke Hamka Coffee, maklumkan kepada kami kita boleh berjumpa selain kenal di secara online supaya kita dapat kenal juga secara berdepan. Contohnya kita dah kenal juga Tuan Aiman, SS, apa apa nama Kak Syah, uh, Abang Nikli, semua ni antara yang kita telah kenal. Semoga sesi ataupun kita punya kelab membaca tafsir Al-Azhar ni memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan berkongsi. Uh, Kalau ada buku-buku Hamka ke apa nak kongsi ke, topik berkaitan Hamka pun boleh. Kita sangat raikan. Okey. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, kekhilafan apa semua. Kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.